cabaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Kos sara hidup di Malaysia semakin meningkat, rakyat berdepan dengan harga barang yang kian melambung. Sebahagian besar pendapatan rakyat digunakan untuk keperluan asas, menjadikan mereka lebih terdedah kepada tekanan kewangan. Antara punca utama ialah kenaikan harga makanan, kos perumahan yang tinggi, serta pendapatan yang tidak meningkat seiring kos hidup. Kesan kenaikan kos sara hidup bukan sahaja ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kesihatan rakyat. Walaupun pendapatan meningkat, beban kewangan isi rumah masih tinggi kerana komitmen keluarga dan kos asas yang melonjak. Antara langkah yang boleh diambil termasuk bantuan tunai, kenaikan gaji minimum, serta strategi COSDCARE mai tanda dagangan yang lebih holistik. Dengan usaha bersama, kita mampu mencari penyelesaian demi masa depan yang lebih sejahtera.